bukan sikit tau. Acik ni pun tadi sampai terharu, nangis. Sebab dah Ya. lama dia Acik teringin cerita kan sangat. kenapa Acik pilih Bos Izan. Acik cerita. Berapa ribu, berapa puluh ribu, 30K. itu duitnya, barangnya berapa yang sul? Dekat 150K. Dekat 150,000 bulan berapa ni yang dibagi rezeki? Bulan 12. 12 bos. 4 hari bulan 12. Hari gaji lagi 3 hari. 3 hari. Alamak. Tapi Acik bagi tahulah kenapa Acik pilih abang lagi. Sebab kan susah nak pilih tempat yang sama kan beli barang. Kenapa? Sebab Acik tengok abang dari dulu buat live, lari-lari, subuh-subuh. Lepas tu macam orang Melayu nak tumpang. Yelah. Acik cerita pasal pengorbanan abang tu, Acik nangis tadi. Angel. Pengorbanan apa? Dia macam Acik ni beli nak sekali macam menghulu jugalah. Sebab abang kan bayar zakat apa semua dalam masa yang sama. Okey. Dan Acik ni pun kata terima kasih sebab percaya Acik, tunggu Acik pencen apa semua. Acik dapat merealisasikan impian Acik. Menangis tadi Acik. Acik dah 60 tahun je cikgu. Ni baru pencen ni. Cikgu bahasa Melayu. Kau video ke live? Video. Okey. Kenapa tak? One more lagi. One more lagi.